Suami akak sekarang ni boleh main dengan anak tanpa sesak nafas. Terima kasih sediakan ibu ni. Ya, sama-sama kak. Kadang si perokok ni jadi sesak nafas sebab dia sedut karbon monoksida. Sama macam asap kereta. Kalau akak tak percaya, akak hari-hari pergi sedut asap kereta, akak tengok akak pun lebih kurang nasib macam suami akak. Jadi untuk berhenti rokok memang bukan mudah. Saya dah jalani proses tu semua. Saya nampak kebanyakan orang sama macam saya. Saya 3 kali fail. Jadi dekat dalam e-book ni saya sediakan blueprint macam mana nak berhenti rokok A to Z, daripada cara nak hadap withdrawal symptom, apa faedah yang dia akan dapat bila dihadapi, apa cabaran dia. Kena baca sebab untuk prepare. Sebelum korang berhenti tu, korang make sure korang kena tahu ilmu ni, baru dia akan lancarkan perjalanan korang untuk berhenti. Kalau korang malas baca, saya sediakan 12 video panduan. Video panduan ni lepas korang dengar, korang boleh apply. Anytime nak dengar pun boleh, sambil bawa kereta boleh. Ataupun korang on the way nak tidur tu, korang boleh dengar juga. Kepada isteri yang mempunyai suami yang susah berhenti rokok, korang boleh tekan link dekat bawah ni sebab saya sediakan banyak voucher. Ataupun korang tekan link kat bio saya je.